Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mengapakah khatib apabila membaca khutbah di atas mimbar selalu memegang tongkat? Jawapannya adalah kerana memegang tongkat adalah sunat di sisi pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ia berikutan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Hizan yang mengatakan bahawasanya beliau pernah solat Jumaat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tongkat ataupun busur. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Imam Al-Baghawi mengatakan sunat untuk memegang tongkat pada tangan kiri. Namun begitu, jumhur ulama tidak menetapkan sunat memegang pada tangan mana, kanan ataupun kiri. Dan jika kita lihat di dalam kitab Subulus Salam karangan Imam As-San'ani, syarah kepada Bulughul Maram, ada mengatakan sekiranya khatib itu tidak memiliki tongkat, boleh saja ia memegang mimbar. Dan sekiranya tidak ada mimbar, boleh saja tangan kanan berada di atas tangan kiri. Intinya, biarlah khutbah itu dalam keadaan tenang. Dan dilarang sama sekali untuk menghentak-hentak tongkat di atas mimbar. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.